Pelaksanaan sekatan terhadap rangkaian media Al Jazeera oleh pihak berkuasa Palestin ataupun dikenali sebagai PA di tebing barat pada awal Januari 2025 bukanlah sesuatu yang baru. Kalau nak tahu, sekatan ke atas Al Jazeera ni dilaksanakan dalam pelbagai bentuk sebanyak 4 kali bermula seawal Mac 2001, Julai 2009 dan Disember 2024. Al Jazeera pertama kali bertapak di Palestin pada tahun 2000, dikenali sebagai media yang lantang dan agresif dalam melaporkan situasi di Gaza dan tebing barat. Pada hari ini, pejabat Al Jazeera di Ramallah dan timur Baitul Maqdis terpaksa dihentikan operasinya manakala pejabatnya di Gaza telah dibom pada 2021. Kalau nak tahu, situasi di tebing barat semakin meruncing sejak Mei 2024 kerana PA giat menentang penduduk Palestin di sana yang dianggap mengganggu-gugat kestabilan politik. Penganalisis politik Khalil Shaheen menyifatkan tindakan PA sebagai tujuan untuk menyelamatkan dasar politik mereka, iaitu penyelesaian dua negara sebagai jalan keluar kepada konflik bersama Israel. Ini bermakna mana-mana dasar lain yang bercanggah daripada penyelesaian dua negara dianggap sebagai ancaman terhadap PA. Jadi tak hairanlah jika seorang anak muda Palestin di tebing barat, Tarki Al-Qudairi, ditahan dan disoal siasat oleh pasukan keselamatan PA atas tuduhan menghina mantan pemimpin Palestin iaitu Yasir Arafat dan dianggap ahli Hamas. Walhal Al-Qudairi ini dan rakan-rakannya berhimpun untuk solidariti penduduk Gaza yang dibantai oleh rejim Israel. Tindakan ini dilihat sebagai satu usaha mengunci media untuk tidak mengutuk pentadbiran Palestin berlebihan sehingga boleh mengancam kestabilan kuasa mereka di sana. Kita lihat pula di Jenin. Jika sebelum ini Jenin menjadi sasaran rejim Zionis kerana di sinilah bermulanya gerakan penentangan Palestin Al-Jihadiyah oleh Izzuddin Al-Qassam dan digeruni Zionis sehingga ke hari ini, giliran PA pula yang terancam dengan kebangkitan penduduk Jenin. Sebagai rekod, Jenin dikepung oleh pasukan keselamatan PA sejak 10 Disember 2024 sebelum melancarkan pencerobohan 5 hari kemudian. Pada 14 Disember 2024, pertembungan di antara pasukan keselamatan PA dan pasukan penentangan Jenin, Brigade Jenin, berakhir dengan kesyahidan komander Brigade Jenin, iaitu Yazid Ja'asheh. Tidak cukup dengan itu, pada 28 Disember 2024, seorang pelajar jurusan kewartawanan Syadna Sabah syahid ditembak oleh pasukan keselamatan PA. Sudah pastilah penduduk Palestin menyelar tindakan PA yang mencerminkan kekejaman rejim Israel di tebing barat. Kebersamaan penduduk Palestin di tebing barat, terutamanya Jenin, membuatkan PA tidak senang duduk kerana menganggap mereka menyokong Hamas, yang mana kita semua tahu gerakan politik ini lebih tegas menentang Benjamin Netanyahu dan sekutunya. Tapi, adakah ini bermakna PA memihak kepada Israel? Pakar di Middle East Council on Global Affairs, Omar Rahman, mendedahkan bahawa sejak beberapa tahun yang lalu PA sudah kehilangan kuasa ke atas tebing barat dan kini entiti itu cuba membuktikan keupayaan mereka kepada Israel dan Amerika Syarikat untuk mentadbir wilayah itu ketika menerima kecaman teruk daripada penduduk Palestin. Pada awal 2024, PA dilaporkan telah menggesa Amerika Syarikat untuk segera meluluskan dana pertahanan yang berjumlah 680 juta US dollar untuk kegunaan latihan khusus ketenteraan dan menambah bekalan senjata termasuk kenderaan berperisai. Rupa-rupanya permohonan dana itu telah dibuat pada pertengahan Disember 2024 di dalam pertemuan bersama pegawai keselamatan Amerika Syarikat di Kementerian Dalam Negeri di Ramallah, tebing barat. Permohonan dana itu juga susulan daripada tekanan dari Amerika Syarikat ke atas PA untuk bertindak lebih agresif di tebing barat. Israel pula memang sengaja melancarkan strategi untuk melemahkan PA sejak 7 Oktober 2023. Mereka bijak memancing PA dengan memberi jaminan kuasa di tebing barat sekiranya berjaya mematahkan penentangan penduduk Palestin terhadap Israel. Jadi tak hairanlah juga tindakan PA ke atas penduduk Palestin di Jenin, iaitu dengan menyekat sumber air bersih, sumber elektrik, bekalan makanan, begitu mirip dengan tindakan Israel
ke atas penduduk Gaza. Kalau nak tahu, Jenin adalah sebuah tempat yang dikenali sebagai Jenin Al-Qassam kerana semangat penduduknya yang luar biasa dalam tuntutan Palestin yang merdeka. Semakin banyak tekanan yang mereka terima, semakin tinggi semangat perjuangan menentang sebarang bentuk penentangan, tidak kiralah daripada Israel ataupun PA, yang boleh menghancurkan masa depan negara mereka. Dan tak mustahil juga kalau bibit-bibit ini jugalah yang akan mencetuskan satu lagi intifada pada era moden. Kalau dulu perhatian kita diberikan untuk Gaza, kini masanya kita juga beri fokus kepada rakyat-rakyat Palestin di tebing barat. Walaupun PA dan pasukan mujahidin di tebing barat sudah menamatkan penentangan terhadap pihak masing-masing, namun tidak mustahil rusuhan boleh berlaku dan perang saudara akan meletus sekiranya timbul hal-hal yang menghalang PA untuk mengukuhkan kuasanya di tebing barat.